Let's go. Bergerak ke tak bergerak ni? Oi, gila lebat mat. Macam mana ni bis? Buk tak mau bergerak. Aduh. Kita kat tengah ni. Bom cepat. Biar lebat ni tu. Kita kat tengah ni. Kayu tak bergerak ni. Macam-macam cepat. Go. Kita kat tengah lagi ni. Tak sampai lagi ni. Pasal rasa jauh sangat ni. Allahu Akbar. Aduh. Ada strike. Habis, baik bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Strike. Baik bis ni. Itu dia ada strike pula. Tengok time break makan. Bila bis santai bis. Alhamdulillah. Awak yang tengok ni kumpau ke? Yang tengok ni kumpau? Orang cakap turun mancing. Jangan duduk ya. Duduk memang kumpau. Turun mancing. Hello guys, berjumpa lagi kita di Eddie Striker Channel. Selamat pagi gang, selamat pagi. Yang nampak tu, siapa tu? Apis gang, Apis hari ni kami berdua nak menggasak lah, boleh kata menggasak juga di tasik. Satu tasik ni nanti korang akan tahulah dekat mana kan. Hari ni kami akan menyampan gang, menyampan di Tasik Semenyih. Nak kata ikan apa ada dekat tasik tu especially kita orang target ikan PB peacock bass. Saiz tu tak tahu, ada rezeki saya besar, tak ada rezeki saya biasa lah kan. Kita cendol orang cakap. Selain PB dekat situ ada lagi ikan rohu. Rohu ada habis? Rohu ada, redtail ada, siakap pun ada geng. Siakap air tawar lah. Patin pun ada, mekong pun ada geng. So kita orang tak target ikan bottom ni. Mungkin kita orang akan target PB sajalah untuk mancing santai geng. Main casting. Kita main casting geng, kita main casting. Pada yang baru masuk channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah ni. Okay geng? Nak tahu kami gasak tak gasak hari ni? Jom. Sebelum apa-apa, kita beli sarapan dulu geng. Sekejap lagi lapar atas sampan, sekejap lagi nak makan kat mana pula kan. So kita lapik perut je lah pagi ni. Sekejap lagi tengah hari sikit baru kita orang keluar pergi beli makan lah. Cakap banyak-banyak tak guna agak. Jom layan. Guys, beli sarapan jap guys. Beli sarapan jap. Habis dah ke? Sebut belah sana. Nasi lemak. Ni kat situ RM3. Okay guys, sekarang kita menuju ke Tasik Seri Bayu, Batangsi, Semenyih. Let's go. Go guys. Kita cetak barang jap. Lepas tu kita meluncur ke Tasik Batangsi sebenarnya. Yang penting safety life jacket luar kena pakai. Itu paling penting sekali, keselamatan. Sampan yang kami naik ni tak ada enjin geng. So kita pakai tangan je lah, manual. Mari. Mana Cik Lan? Let's go. Mari kita masukkan umpan dulu. Umpan tak banyak kan, umpan tak banyak ni. Kita bawa Mino je. Dalam 4 biji. 4 ketul. Kita menggunakan si pinky ni. Selalu pinky ni menjadi juga. Let's go. Kita buat first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billah.
First cast of the day. Ada strike. Apis, baik Apis. Steady. First strike daripada Apis. Mari kita lihat ikan apakah itu. Sam PB, alhamdulillah. Good size, good size. Kau badan Apis jaga Apis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adi. Baik. First strike, geng. Mantap. Angkat sikit Apis, angkat sikit Apis. Baik. Kita release kan? Release. Hanya. Pagi-pagi ya ni. Pagi-pagi dah hanya. Pagi-pagi dah hanya. Minum pink ambil. Oh ni hijau. Uish. Uyu depan ni Ahmad. Dia kejar. Ada. Alhamdulillah. Dah rekod dah. On record. Fish, relax. Good, masuk bawah. Good dah lain. Alright, baik. Ui, ada saiz. Kirim. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saiz. Buat dia makan ni. Aku ingat sangkut tadi. Baik-baik dia sangkut. Baik. Sabar. Alright guys. Mantap. Ikan yang pertama lesen PB 2026. Alhamdulillah. Saya juga. Mantap. Jom kita release. Release belah sini. Jom kita release. Takut dia pergi belahan ni. Panggil kawan lagi ramai makan . Right. Let's go. Cari lagi. Okay, let's go. Cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahi tawakkaltu. Allah la haula wala quwwata illa billah. Hot. Aku melempar kau menyambut. Aku menyentak kau mengikut. Pisah nabut. Jangan pisah nabut. Dia nak pusing belah sini juga. Ya Allah. Hei. Biar pusing belah sini. Nak pusing sangat pusing belah sini. Aku kasih belah sini. Tak boleh habis ni angin laju. Tak boleh nak mengarut dia mengarut tu. Musim-musim kita punya sampah ni. Strike. Alhamdulillah. Allah
tekan rekod, tak tekan. One day later. Alright guys, jam menunjukkan pukul 3.48, 3.50 lah macam tu. Untuk kita orang sambung konten hari ni. Disebabkan semalam ada emergency, kita orang tak dapat nak teruskan lah. So hari ni kita orang repeat sekali lagi lah. Tengok macam mana kan. Habiskan juga sampai ni malam. Nak tahu kita orang gasak ke tak untuk hari kedua ni. Jom kita layan. Jom. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Five minutes later. Baik, pis lain. Alhamdulillah. Jadi daratkan sampai PB. Baik. Boleh. Hailah ikan. Si ikan kaloi. Luncur. Selagi tak ada apa-apa bunyi, kita casting. 1 hour later. Aduh guys, hujan lebat guys. Kita orang terpaksa berteduh dulu. Tak boleh lah. Oi, lencun guys, lencun. Hujan lebat tadi. Kami berdua mandi guys. Ayo, tak apa-apa. Tunggu jap hujan seriat nanti, nampak tu. Tempat kita orang mancing tadi. Tengok macam mana lagi kan. Hujan seriat sekejap lagi, kita sambung mancing. Right, let's go. Mari guys, kita teruskan. Mana balik? Oh. So, ada sampai kat Bayu tu kan? Tapi belakang ni balik, tolak keluar balik. Macam tu. Mungkin inilah masanya. Mana Apis? Mana Apis? Dia tunggu kat sampan ke apa? Punya laju dia ni. Sambung balik guys. Sambung balik. Semua keadaan manis-manis lah. Tengok belah sana lebat je tu. Buang air geng. Hujan lebat ni. Kat sampan ni. Ikan menanti. Mari mencari. Penuh cabaran hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Santai-santai. Santai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat adakah dia berjaya mendaratkan ikan itu. Tak. Alhamdulillah. Mantap. Dia masih ambil yang warna pink lagi. Alhamdulillah ada juga hasil. Benjul. Jantan. Awak yang tengok ni kumpau ke? Yang tengok ni kumpau? Orang cakap turun mancing. Jangan duduk ya, duduk memang kumpau. Turun mancing. Right. Saiz berapa 3 gram ada, 4 gram. Kan 4 5 gram ada ni. Jom. Cari lagi. Ni nak lepas belah mana ni Apis? Pilih sebelah sini. Jom. Fly lah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Alhamdulillah. Thank you atas perlawanan.
of me. Habis. Itu dia ada strike pula. Tengok time dia makan. Relax habis. Santai habis. Santai di situ. Weh, kasar kau ni. Kan aku lepas tadi habis. Besar tu yang ni. Besar kak. Lebih kurang. Itu dia. Dah kena berjaya mendaratkan ikan itu. Okay. Santai habis. Sekejap. Alhamdulillah. Time dia lebih kurang saiz. Mantap. Baik. Tak ada jendol lagi, betina punya. Siap. RM500 tu. RM500 gram. Cari lagi. Sementara stok masih ada. Habis. Kau nak buat apa? Lebat guys. Rasa nak lebat. Sana pun lebat. Tunggu dia mari sini ni. Lepas dah dekat ni pun lekat lebat juga. Habis kita gerak habis. Narut kan. Dah. Gerak. Aku tak. Tak lagi bertakung air ni sini. Ada konten buat hujan. Okay, Let's go. Bergerak ke tak bergerak ni? Angin kuat tau. Oh gila. Oh lebat. Gerak. Belah. Oh gila. Lebat mat. Macam mana ni bis? Pulang. Ya. Gila dah dekat tengah ni. Tak mau bergerak ni bot ni. Bot tak mau bergerak ni. Bot cepat. Dah lebat ni tu. Kita kat tengah ni. Kayu tak mau bergerak ni. Cepat. Baik. Allahu Akbar. Oi. Gila. Go. Kita kat tengah lagi ni. Tak sampai lagi ni. Percepang rasa jauh sangat ni. Dengan angin dengan kuat. Dengan hujan yang lebat. Allahu Akbar. A few moments later. Alhamdulillah sampai juga habis kita ke darat. Oi gila betul yang angin kuat yang tadi. Bahaya kan. Alhamdulillah sampai kak. Oi gila betul bagi dia. Oi alhamdulillah. Ke darat juga kita habis. Oh gila betul. Okay guys, sampai dekat sinilah video aku kali ni. Alhamdulillah lah. Kata selesai juga kita punya adventure mencari peacock base bersama Apis Caster. Kita orang tadi terpaksa balik juga disebabkan ribut tadi. Hampir karam bis kita punya sampan bis. Gila babi lah. Lebat tu. Oh lebat tu. Lebatnya satu hal. Lepas tu dengan anginnya. Sampan tak ada enjin pula. Kayu je. Musim-musim pula sampan kita orang tadi. Okay, sampai dekat sini lah video aku kali ni geng. Boleh kata kita orang ni nak menggasak tu tak jugalah. Tapi nak melepas gian Pis melepas gian mencari strike ikan peacock base. Buat ini juga pengalaman baru Adik. Tu dah aku lupa nak bagi tahu geng. Ni first time geng aku mengenai PB. Nak kata lesen 2026 ni adalah first time aku mengenai PB. Dan si Fu Apis ni banyak mengajar aku lah pasal mancing PB ni. Okay geng, sampai dekat sini je lah video aku kali ni bersama dengan Apis. Yang mana baru masuk channel aku ni, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah ni. Okay geng, nanti korang tak terlepas lah video-video yang akan datang nanti. Tak tahu lah dekat mana lagi kan. Tak ada plan lagi, mungkin Toman ke apa something yang macam tu lah. Berbagai ikan konten-konten memancing ni lah. Okay, aku gerak dulu. Kita jumpa lagi di next video.
Ciao.